Program Mengakar Merimbun Anak-anak Asli diteruskan di Asrama Transit SMK Ulu Kinta, Ipoh. Berdasarkan murid pelajar asrama SMK Ulu Kinta. Tanya sikit. Hari ini pendaftaran pelajar asrama daripada 3 buah sekolah. Apa nama sekolah? Yang pos raya si kereta lagi salah sebab kami banyak 2 sekolah tu. Ya, 2 sekolah tu pun dah memenuhi daripada kapasiti asrama. Setakat ni paling ramai pos raya tahun ni. Bila dia ibu bapa dengan pelajar-pelajar asrama. Main badminton pun kadang-kadang. Yang lelaki ni, rajin sangat sembang dengan Pak Kat. Baik sangat. Abang angkat kamu kat ruang tu. Baik sangat sembang agak sampai 11 malam. Kalau saya naik je hilang. Jemputan kita Tuan Haji Abdul Rahim bin Haji Abdullah Azizi, Fellow Pusat Kecemerlangan Pedagogi Pribumi Kebangsaan Kuala Lumpur. Seterusnya saya nak ingatkan tentang beberapa perkara, terutamanya yang pertama berkaitan dengan kebersihan diri dan juga kebersihan di tempat tinggal kita dorm lah. Jadi pelajar-pelajar dah masuk ke alam menengah, so cikgu rasa semua dah tahu tentang penjagaan diri dan juga penjagaan tempat tinggal kita supaya kita dapat tinggal dengan selesa. Kecemerlangan Pedagogi Pribumi Kebangsaan Kuala Lumpur, Barisan Berkanan Ketua Wadah Encik Amir Aziz bin Cik Semai. Terima kasih kepada pihak sekolah dan juga Tuan Haji atas kehadiran untuk pada pagi ini. Semoga apa yang telah disampaikan itu bermanfaat kepada kita semua. Dan jangan sikit datang lagi ke sekolah ini untuk membimbing anak kita yang saya rasa ada potensi untuk berjaya dalam bidang yang adalah
terutamanya dari segi pencapaian akademik, co-curricular. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Tuan Haji. Ada 2 orang. 2 orang. Jangan lari pula, jangan satu hari masuk, lepas tu terus menangis nak balik. Tak mau Kita terus sekolah. Abang adik ada? Saudara. Saudara? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Putri Dazraima binti Megat Yunus, pengetua SMK Ulu Kinta. Saya 3 bulan berada di SMK Ulu Kinta, dipostingkan di sini, dan hasrat saya untuk murid-murid orang asli di SMK Ulu Kinta yang pertama untuk kemejadian murid mereka. Dari segi akademik, saya target untuk SPM 2026 ini, murid-murid ini salah seorangnya menjadi pelajar terbaik untuk sekolah SMK Ulu Kinta. Dan untuk sasiah, saya berharap semoga murid-murid ini dapat menjaga disiplin diri mereka dengan baik. Sebab kita lihat keadaan-keadaan di dunia luar itu sangat mencabar untuk murid-murid ini. Semoga mereka dapat menyesuaikan diri di asrama Ulu Kinta. Dan bagi aspek co-curriculum pula, saya berharap semoga anak-anak orang asli ini mendapat johan bagi kategori perempuan dan lelaki peringkat negeri Perak, dan semoga anak-anak ini melangkah lebih jauh lagi di peringkat yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. SMK bawah boleh, SMK Ulu Kinta pun boleh.